kawasan belakang rumah. Ini dia kawasan belakang rumah. Pergi tengok itik ayam. Tengok itik bertelur. Ini reban ayam. Hari itu udah kena bunuh. So tak ada lagi ayam. Reban ayam. Ini itik. Titit. Ah, ada petelur. Itik petelur. Nak bogok telur nak. Bogok telur ha. Banyak telur ada ni. Telur itik. Reban itik. Yang tu adalah reban ayam. Ini pun semua dah habis, dah kena bunuh hari tu. Reban ayam, reban itik. Ini dulu kandang babi. Lengkuas. Aduh. Payah. Dah besar. Dah besar di tempat ni. Tengok buah ni. Masih kecil buah dia. Buah salak. Mana buah dia sebelah tu. Masih kecil buahnya ni. Ini kami orang selalu ambil kalau dah masak. Ini belum masak lagi. Itu dia. Buah salak. Ini bukan buah salak, apa namanya? Dalam ni pun ada. Nah, masih kecil. Ini buat dengan sambal ni, sedap ni. Nah, belah sana pun ada. Itu tak ada. Ini rumah lama kami masa kecil-kecil dulu, selalu main belakang sini. Ini dah, ini tak pakai lagi, so kami pindah pergi ke depan. Ini banyak kenangan dekat rumah lama ni. Dia sebelah menyebelah saja. Tapi sini sejuk lah. Dulu pakai kelambu mau tidur sebab ada nyamuk. So kita terpaksa pakai kelambu lah. Tapi best lah sejuk-sejuk sini. Dan sambung pergi rumah baru. Rumah dapur.